kau nak jadi pelakon terbaik ke tidak? Dia pernah marah saya. Another level sampai kat Umi Aida, Papa Amy sabar-sabar. Tapi Mama pun peluk saya sabar-sabar. Tapi okey, macam masa berlakon dengan Kak Emma, dia tak berlakon, dia tak ada. Dia direct, right? Dia tak direct. Abang Pali, tapi skrip semua monitor by Mama. Tapi sometimes Mama datang set, takutlah. Dia garang ah. Mama tak, dia tegas. Dia tegas dari segi teater. Dia pernah marah saya. Another level sampai kat Umi Aida, Papa Amy sabar-sabar. Tapi Mama pun peluk saya sabar-sabar. Saya pernah buat teater Mok Chun di Istana Budaya. Tapi Mok Chun ni pasal diorang ada import pelakon daripada India. Memang. Lepas tu rehearsal lah waktu tu. Ada Datuk Rahim Razali semua tau. Best. Kita lah, saya first macam baru jugalah waktu tu ni 2018 ke 17 like that. Karakter tu saya macam kena menarik, and then saya kena menangis. Kita rehearsal tak adalah menangis. Rehearsal kan. Saya pun malu-malu nak tak ni. Mungkin waktu tu Mama tengah stres macam Mama Erin Fatimah, apa kerja dia buat 110%. Very passionate. Itu dia. Betul. Tengah duduk kan. Saya tak menangis. Kan rehearsal. Duduk ni. Kena menangis waktu tu macam saya tu kena nangis. Tapi saya tak nangis. Mama meja Nadia, kau nak jadi pelakon terbaik ke tidak? Ni obviously this is after dah pernah berlakon yang full drama dengan dia semua tu lah. Dah few time bekerja dengan dia kan. A few like tu second time macam tu. Oh, okay. Teater lain. Teater you have to kena pergi rehearsal semua. Dia takkan on the spot you bagus pun atas stage kalau you rasa you tak pergi rehearsal. Kena practice kan. Practice makes perfect. Ni. Tapi itulah pengalaman Mama marah saya tu je. And saya rasa tak pernah. Tak ada pun. Tapi itu memang saya punya terkejut. Selepas itu saya baru faham. Sebab rehearsal, bila you main-main, you takkan okay masa show. Masa show tu. Sebab tu ibu Kak Umi Aida peluk semua macam it's okay. Lepas tu saya pun minta maaf. From that lah I learn kena betul-betul lah. It's not about method ke apa tau. Kadang-kadang orang cakap ni better, bukan. On script je. Saya action je. Ni cut dah lah. Buang terus watak tu. Buang terus karakter tu. Betul. Dan itulah waktu ilmu yang saya belajar ketika saya diploma, itulah saya praktikkan. Pembuangan karakter, you kena block. Tak terbawa-bawa lah. Tak boleh. You kena block.